Sudahlah gagal menjadi Menteri Ekonomi, gagal juga sebagai pembangkang, Formula Dicipta juga tidak menjadi. Apa lagi Rafizi nak kongsi dalam program sendiri? Itu sindiran dilontarkan seorang pemerhati terhadap bekas Menteri Ekonomi, Datuk Seri Rafizi Ramli yang bakal muncul dalam audio siar yang berhenti menteri. Kononnya untuk menjawab kritikan selepas gagal memberi impak sepanjang menerajui kementerian. Dakwa pemerhati semasa berada dalam kerajaan, Rafizi memperkenalkan pelbagai formula hinggalah kepada Pelan Pendapatan Rakyat, namun semuanya dilihat gagal di mata rakyat. Pemerhati turut menyindir jika benar ingin berkongsi pendapat, mengapa ketika bergelar menteri dahulu, beliau tidak bersuara dengan tegas sebagaimana yang cuba ditampilkan di program tersebut. Pemerhati menegaskan hal ini berbeza dengan bekas ahli UMNO Khairi Jamaluddin dan Syahrir Sufian Hamdan yang tetap lantang bersuara dan membuktikan kerja semasa dalam parti dan kerajaan, tetapi Rafizi seolah-olah tidak menonjol sebagai pembangkang, malah tidak menyelah semasa di dalam kerajaan. Dakwanya lagi, jika Rafizi berpendapat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak lagi memerlukannya, namun hakikatnya ramai ahli dan penyokongnya sebelum ini sudah lama menolak